So untuk 2-3 minggu lepas saya ada buat video unboxing iPhone 13 Pro daripada PIN 22 dan kebanyakan orang actually suka, and also ada juga yang komen berkenaan pasal kenapa tunjuk muka je, kenapa tak tunjuk phone tu. Yes, saya ambil tu sebagai iktibar and also jadikan sebagai teladan lah untuk saya jadi be better untuk masa akan datang. So ya, ada kamera kat belakang ni untuk saya tunjukkan phone saya kat sini. So ya, korang boleh tengok kat sini. Ini adalah phone iPhone 13 Pro daripada PIN 22. So yes, ini adalah part 2 punya video yang di mana saya akan test diorang punya gaming experience and also performance. Nama saya Yul daripada Pocket Socket. So let's go. So kalau kata yang korang nak tengok kat sini, so yes, ini adalah iPhone 13 Pro daripada PIN 22 yang di mana korang boleh je beli dengan harga range dalam RM400 ke RM600. And saya punya experience, saya boleh cakap not as good as it is, tapi dia okay untuk penggunaan dengan harga RM400 tu lah. So korang boleh tengok kat sini. Nombor satu, korang boleh tengok dia ada Face ID. So sekejap, kalau kata korang tak nampak, korang boleh tengok kat sini. Saya tengok muka. And then ni lah. So apa yang saya dah try tengok adalah dia punya spek. Macam tu saya ada install AIDA 64 ni, and then korang boleh tengok dia punya spek dia still sama. Dia pakai A15 Bionic punya chips, 6GB of RAM, and then dia ada 128GB of storage. And then untuk yang ni, dia punya kamera, saya tak tahu yang ni betul ke tak, tapi tak apa, jangan risau. Untuk kesemua benda dekat dalam AIDA 64 ni, kebanyakannya betul. Ada kalanya dia salah macam tu lah, tapi kita tak boleh nak buat apa-apa. So tak apa, jangan risau. Untuk hari ni saya akan test 3 game kalau boleh. Saya tak tahu kalau sempat ke tak, sebab video ni memang akan jadi pendek sebab saya tak suka video panjang. So yes, korang boleh tengok saya akan try main 3 game, iaitu Mobile Legends, PUBG Mobile dan juga CODM. So ya, kita first off kita start dengan Mobile Legends. Bear in mind, penggunaan Apple ID sepenuhnya tu actually tak adalah sebest mana, sebab dia lama untuk install satu, untuk login pun satu masalah juga. Saya sarankan untuk korang jangan login guna korang punya official ataupun main iCloud punya account. So ya, ini adalah Mobile Legends daripada ni. Saya baru install Mobile Legends ni, so tak dapat apa-apa banyak sangat benda, tapi apa lagi kan, kita try klasik lah. Saya tak boleh nak main lagi rank semua tu sebab saya baru main satu game je kot, tutorial macam tu. So korang boleh tengok kat sini. Yalah, korang tengok je lah ya. So saya main ML tak adalah sehebat mana, tapi kita try je. Yang ni untuk tengok dia punya setting je lah semua tu, bukannya untuk main macam MPL main macam tu. It's not the things that I do lah, senang cerita. So kita tengok kat setting, dia boleh pakai setting apa. Dia boleh setting sampai map quality ultra, dia punya model quality dia standard, and then effect quality dia ultra, high refresh rate saya letak ultra lah. Nah, boleh ultra resolution bagi HD macam tu. So high setting, korang boleh tengok it's very smooth. Kalau katakan korang nak tengok macam ni, dia tak adalah se-laggy mana, tapi korang kena tengok masa dia tengah panas macam tu. Which is saya try main satu game ni dulu, baru korang boleh judge semua tu lah. So macam tu lah. Untuk saya punya ni, respons dia agak okey, tapi apa yang saya nampak yang dia punya internet dia ni, saya tak tahu internet saya ke ataupun dia punya internet, tapi dia static je 71. Oh okey, dia dah naik 62. Untuk harga RM400, korang nak apa lagi kan? Sebab kalau katakan untuk Android yang RM400 pun korang tak dapat ultra setting, korang tak dapat that kind of setting yang tinggi dengan harga RM400. So this is something yang okey lah macam tu. Oh, dia ambil. Memang saya tak pandai pakai Virat sebenarnya. Saya pure gold lane dengan mid lane. So bear in mind, saya tak boleh nak nampak hype sangat macam dapat kill. Tak, yang ni literally the earliest bot yang korang akan dapat kalau kata korang baru main klasik, korang baru main ML. So macam tu lah. Time ni lah nak farming kill streak. Dan itu dia. So overall, I would say that untuk dia punya gaming experience okay. Dia tak adalah sepanas sangat. Saya tak ada temperature, saya tak ada macam temperature gun tu. Tapi untuk game satu, untuk ML, I would say this one is the good one untuk harga dia. Sebab untuk RM400 punya phone, bear in mind saya akan mention banyak kali, RM400 punya phone, you can get something like this untuk speed performance yang elok
Dan korang boleh tengok sendiri lah. Korang dapat pakai height setting. Nah, kat sini lah. Korang boleh tengok kat sini. Korang boleh dapat ultra, max quality, model quality standard, effect quality ultra, high frame rate ultra, and then untuk resolution pun HD. So, it's not something yang korang selalu dapat lah untuk phone harga bawah RM500 ni. Even Android pun korang tak dapat. So, next one, kita akan main PUBG. Korang boleh tengok kat sini. This is PUBG Mobile yang saya main last time masa saya tingkatan 2. Saya baru tahu yang diorang collab dengan Naruto. So bear in mind yang dia punya screen dia ni 120Hz, tapi dia still 120Hz yang bukan original. So bila korang main game dia akan rasa panas lagi daripada badan, daripada body phone ni. Disebabkan oleh dia adalah screen OEM macam tu. Kita tengok kat sini grafik kita dapat customize. So apa ni, you can freely spawn. So kat sini korang boleh tengok yang saya main balance. So setting grafik. Okay, so customize kita boleh ambil extreme, beta, graphic, balance. So saya main balance and extreme. So korang boleh tengok kat sini, very smooth. Kalau katakan untuk korang main game yang macam ni lah. Itu lah. Okay, tapi itulah dia macam tak best sebenarnya. Sebab saya main ni dengan bot, sebab saya baru download kan. So dia tak adalah se-agresif mana. So korang boleh tengok bila saya pusing ni, boleh 360 lah. Boleh. Dia tak adalah se-slow mana, frame rate dia tak drop sangat. Tapi adalah jittery tu still ada, tapi disebabkan phone ni panas. So yes, next game saya main ni lah, CODM. So CODM ni pun saya baru download. So kita akan main dia punya tutorial. Tapi itulah, untuk download dia tak adalah selambat mana, tak adalah cepat mana. So kalau katakan korang nak main game semua tu boleh saja. Saya ingatkan phone ni dia tak support 5GHz tau, tapi dia support 5GHz. Korang boleh tengok kat sini dia punya phone cantik lagi semua tu. Dia punya tepi je lah yang saya tak boleh nak komen apa-apa. Kita tengok dulu macam mana dia punya performance and so what not. So baru kita boleh nilai macam tu lah. Okey lah, dia tak adalah apa nama tu? Tak adalah slow mana. Dia saya still dapat tactical. Tapi saya tak tahulah sebab saya takut yang ni dia ada auto aim. Tapi saya boleh cakap yang kalau katakan saya rotate semua tu okey lagi. Dia tak delay sangat. UAV online. Okey. Try. Okey. Never mind. Wih. Not bad lah. Dia senang untuk dikontrol. Dia tak adalah selagi mana. Dia ada lag tu sebenarnya. Kalau katakan korang tengok daripada video ni, korang tak nampak sangat lah lag dia. Tapi bagi saya tadi ada that kind of latency. Saya tak tahu tu internet ke ataupun disebabkan oleh phone ni. Tapi itulah. So itu saja untuk gameplay ataupun untuk gaming punya review performance untuk iPhone 13 Pro daripada Pinnwood Duo. Saya tak boleh nak beritahu dia punya Celsius temperature dia macam mana sebab saya tak ada gun tu. Tapi saya boleh cakap dia punya panas dia ni macam panas kalau kata korang main game atau main TikTok dekat kawasan yang panas ataupun berhaba. So dia taklah sepanas mana, tapi dia very playable lah, senang cerita. So itu saja untuk hari ni. So kalau korang nak tengok the next video, korang kena subscribe dulu untuk dapatkan lagi update berkenaan pasal iPhone Pinnwood Duo ni. Dan next one kita akan try dia punya kamera pula. So yes, kalau korang ada pertanyaan apa-apa ataupun kalau korang ada komen-komen berkenaan pasal saya punya video, korang boleh je komen kat bawah ni. Nama saya daripada Pocket Socket. Assalamualaikum dan bye-bye.